Ekonomi digital kini berkembang pesat dan pengaruh media sosial muncul sebagai antara pemain utama yang menjana pendapatan daripada kandungan digital. Namun persoalan yang sering timbul, adakah pendapatan sebagai pempengaruh juga tertakluk kepada cukai? Bagi menjelaskan kekeliruan ini, kita bersama wakil Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk memahami apakah antara tanggungjawab sebenar pengaruh dalam sistem pencukaian negara. Dengan itu saya mempersilakan Encik Abdul Rauf Abdullah Sani, Eksekutif Hasil Kanan 1 Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih Encik Rauf. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih juga. Terima kasih. Okey, kalau kita nak bincangkan mengenai cukai, memang tidak kita lihat pelbagailah mungkin reaksi, respon, terutama daripada influencer ni. Tapi kalau kita lihat dalam dunia yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, kita lihat pengaruh media influencer, social influencer ni, mereka bukan dilihat bukan sebagai hobi, tapi dilihat sebagai profession untuk menjana lagi pendapatan. Dan sekarang ni jadi main income. And kalau kita nak lihat kefahaman yang jelas tentang aspek percukaian tu sangat pentinglah. Mungkin boleh bantu kami faham dalam konteks pengaruh social media daripada segi aspek cukai. Okey, terima kasih Nina atas soalan yang baik itu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Dan terlebih dahulu saya dari Lembaga Hasil Dalam Malaysia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Astros atas kesudian menjemput kami dan juga slot peluang yang diberikan. Dan dari pihak Lembaga Hasil juga berdasarkan tajuk hari ini yang agak panas. Jadi pempengaruh, so saya ingin merakamkan jutaan terima kasih dan syabas kepada pempengaruh di luar sana yang telah menunaikan tanggungjawab mereka sepanjang tahun 2025 dan diharapkan tahun ini akan lebih baik daripada tahun lepas. So berbalik pada soalan Nina seperti tadi, siapa itu pempengaruh? Okey, so kalau pempengaruh dalam konteks percukaian, pempengaruh ni adalah orang yang boleh mempunyai kuasa untuk mempengaruhi seseorang di medium digital ataupun media sosial dari segi kedudukannya, dari segi pengaruhnya, dari segi hubungannya dengan penonton, yang mana ia bukan sahaja mempunyai jumlah pengikut yang ramai dan juga boleh mempengaruhi untuk menjadikan dia adalah sebagai kerjaya yang boleh diiktiraf sebagai satu pendapatan yang perlu dikenakan cukai. So berdasarkan kenyataan yang saya berikan sebentar tadi, percukaian ke atas pengaruh ni bukanlah satu percukaian baru. Dan ia dan Lembaga Hasil untuk tahun ini telah menggunakan satu garis panduan untuk rujukan di pihak luar sana agar dapat mengetahui bagaimana pelaporan itu dan konteksnya untuk kita membantu pempengaruh-pempengaruh baru bahawa faham adakah mereka pempengaruh ataupun bukan pempengaruh. Penting untuk kita identify lah mereka ni daripada segi kriteria, adakah mereka ni pempengaruh ada layak tak kena cukai. Tapi penting untuk kita faham cukai ni lebih jelas kerana kita ingin setiap pempengaruh ataupun social influencer kat Malaysia ni patuh undang-undang dan mereka dapat memastikan pengurusan kewangan yang lebih baik. Dan tapi kita tahu ada banyak kategori sebenarnya. Mungkin kalau pempengaruh ni, kalau kita cakap pengaruh sendiri yang dah lama terlibat dalam dunia digital pun tak tahu ada banyak kategori. Mungkin daripada Cik Rauf, pihak LHDM boleh bantu kami huraikan apa kategori itu. So kategori pempengaruh ni kalau kita lihat, kita mungkin ada dua kategori pempengaruh, iaitu yang pertama adalah berkaitan dengan pempengaruh individu yang mana ia berlatar belakang, pelbagai latar belakang daripada artis, ahli sukan, daripada suri rumah, profesional dan juga pelajar. Dan ia yang biasanya pempengaruh-pengaruh individu ini adalah pempengaruh yang juga menghasilkan content creator yang mana berniat untuk mendapatkan tontonan yang tinggi di media sosial. Yang keduanya adalah pempengaruh berdasarkan objek, yang mana yang ini lebih kepada watak-watak animasi, watak-watak lakonan yang mana kita cipta, kita daftar dan dia ada pengikut. Contohnya Upin dan Ipin. Bobo Boy. So ini semua adalah pempengaruh dari segi kategori objek. Dan mereka juga adalah tertakluk kepada cukai dan boleh dikenakan cukai. Okey. Ini adalah kategori yang kita lihat yang akan dikenakan cukai, terutama dalam dunia pengaruh social influencer. Dan saya percaya ramai pengaruh mungkin di luar sana menerima bayaran berjuta-juta yang kita tak tahu. Kadang satu gambar saja tapi mungkin dah boleh cecah 30 ke 50K sebagai contoh. Jadi daripada kadang-kadang daripada jenama ataupun platform luar negara. Jadi dari sudut percukaian, bagaimana pendapatan luar Malaysia ni perlu dinilai dan adakah ia perlu diisytiharkan? Okey, betul.
saya percaya juga pendapatan-pendapatan pempengaruh ni juga ada daripada luar negara. Dan pendapatan-pendapatan ini layak dikenakan cukai sekiranya pempengaruh itu adalah bermasyarakat di Malaysia. Okey. Dan penjagaan tu terbit dan dilakukan di Malaysia walaupun company tu di luar negara. Contohnya macam Instagram, IG, Google sebagai luar negara, tetapi pembayar cukai kita adalah orang yang bekerja di Malaysia dan berada di Malaysia dan memang kita boleh dikenakan cukai di Malaysia walaupun pendapatan tu di luar negara. Dan kalau kita lihat bermuasawatin itu paling penting lah syarat dia. Dan dalam dunia pengaruh kita lihat penerimaan hasil bukan hanya dalam bentuk wang tunai ataupun cash. Ada yang menerima barangan, voucher. Kalau kita lihat bukan saja di sinilah tapi kadang-kadang organisasi pun menerimanya juga. Tetapi adakah kalau kita lihat penerimaan barangan, voucher, promosi ataupun hadiah ini dari sudut cukai, bagaimana kita nak lihat jenis penerimaan ini dilihat sebagai taksiran, ditaksir? Okey, so penerimaan yang berbentuk pendapatan, dia boleh dikenakan cukai. Walau bagaimanapun, kita ada perbelanjaan-perbelanjaan yang kita boleh benarkan untuk potongan. Tetapi apa yang saya ingin kongsikan di sini adalah pendapatan-pendapatan yang selain daripada tunai, berupa barangan, yang balasannya, ia boleh dinilai dengan munasabah dan ia juga dianggap cukai. So jangan risau sebab semua pemahaman berbeza, tetapi konteks untuk pendapatan ini adalah apabila kita merasakan macam kita as a manusia kan, kalau kita mesti rasa this is untuk business lah, saya rasa pendapatan saya akan ada. Dan saya juga tertarik sebab tak semua yang popular itu ada pendapatan yang tinggi untuk dikenakan cukai. Betul. Dan ada juga dia tak popular tetapi dia ada pendapatan yang tinggi dan dia memang kena cukai sebenarnya. So benda itu adalah kita rasakan pendapatan-pendapatan yang kita perlu laporkan di lembaga hasil. Dan contohnya saya sebagai duta satu produk. So keberadaan saya apabila berada di suatu majlis kan, mendapat apa orang kata benefit atas apa yang saya berikan di media sosial saya. So itu adalah pendapatan-pendapatan yang saya rasa dia boleh dikenakan cukai. Dan bukan mudah untuk jadi social media influencer ni sebab kadang-kadang pengaruh ni kita tahu dia sebagai macam pekerja gig lah. Kadang-kadang seperti yang Cik Rauf kongsikan, ada yang follower tinggi, follower rendah tapi bayaran tinggi, tapi follower yang tinggi tapi bayaran yang rendah. Jadi penting untuk kita meliti dan bukan mudah kerana daripada segi sustainability. Kadang-kadang ada job 2-3 bulan. Lepas tu mungkin mereka nak rehat tak ada. Nak rehat ataupun tiada dapat offer kan. Dan sebagai pempengaruh memang kita memerlukan kos ataupun operasi ataupun belanjaan untuk menghasilkan sesuatu konten tu. Tapi apa antara perbelanjaan yang dibenarkan? Okey, so menarik soalan ni. Sebab saya percaya pempengaruh luar sana mesti tertunggu-tunggu apa-apa lagi yang dia boleh, sebab kan nak lapor pendapatan saja. So benar, memang di peringkat lembaga hasil kita ada membenarkan untuk tuntutan pelepasan. Tuntutan pelepasan. Pelepasan ataupun potongan perbelanjaan yang kita benarkan. Contohnya, kalau kita sebagai penerbit atau menyediakan satu video, kita akan ada kos-kos untuk penerbitan, suntingan. So belanja-belanja ini kita benarkan. And then kalau katakan kita dalam buat era digital ni, saya percaya kos-kos bayaran-bayaran internet juga kita benarkan sebagai satu potongan yang boleh dibenarkan untuk potongan cukai. Selain juga saya daripada belanja as a pempengaruh, saya percaya mereka juga ada aset-aset yang boleh kita tolak sebagai potongan cukai ataupun elok modal lah. A part of macam buat bisnes. So dia kategorinya dia ada pendapatan tapi dia boleh tolak-tolak. Pelepasan ataupun perbelanjaan lah yang boleh ditolak untuk tidak dikenakan cukai. Maksudnya tak semestinya jumlah yang kita dapat 100,000, jumlah tu 100% kita akan kena cukai. So ada perbelanjaan yang mungkin jadi bila belanja dapat dalam 50, so hanya 50 saja yang kena cukai. So 50 pun bukannya 50,000, dia adalah ada kadar-kadar yang kita akan tentukan lah dari masa ke semasa. Kita tahu Cik Rauf, pihak LHDN juga ada kongsikan poster ni. Mungkin Cik Rauf boleh explain setiap kategori pempengaruh ini. Bagaimana? So antara yang ni ada 6 saya rasa. Ada 6. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan
sebagai duta yang saya katakan tadi, itu satu. Yang kedua, royalty juga. Royalty juga contohnya kalau lah katakan saya ada perniagaan taman tema. Okey. Taman tema, saya sediakan satu poster yang poster melibatkan yang Upin dan Ipin. Okey. So bayaran atas pendapatan itu untuk itu dikenakan cukai. So itu adalah lebih kepada bayaran royalty. Selain itu, sekiranya saya sebagai pempengaruh, saya mempunyai kepakaran saya untuk berkongsi pengalaman saya. Jadinya pengalaman-pengalaman yang saya kongsikan di media sosial itu pun tertakluk kepada cukai. Okey. Itu memang sangat penting lah, dan kita lihat sekarang ni season e-filing. Betul. E-filing ni hampir tiba pada bulan Mac 2026, dan kita lihat mungkin influencer kadang sekarang nak kena bayar cukai, lepas tu kita kena catch up pula dengan e-filing. Mungkin mereka agak serabut juga ketika ini, tapi dengan penjelasan dan penerangan yang cukup, mereka dapat mengurusnya dengan baik. Dan kalau mungkin Encik Rauf boleh kongsikan apakah antara tanggungjawab yang perlu kita tahu oleh seseorang pempengaruh social media. Every time you dah tahu, you dah ada gun numbers, you dah gun audience, you dah ada specific audience, you dah dapat income. Mungkin you jadi pempengaruh, you mampu untuk jana income monthly seperti mana-mana kerja full time. Jadi bukan saja apa yang mereka tahu, bukan saja daripada segi pematuhan cukai, malah sebagai mereka tahu, mereka bukan hanya bayar cukai untuk bantu negara, tapi mereka adalah sebagai penyumbang negara. Betul. Saya tertarik dengan penyumbang kepada pembangunan negara, dan saya percaya bahawa peranan pempengaruh ini bukan saja untuk pembangunan negara, tapi sebagai ikon di luar sana. So berbalik pada soalan tadi, apa tanggungjawab sebagai pempengaruh? So saya rasa 4 yang pentinglah, yang saya rasa yang mudah untuk semua pempengaruh di luar sana faham, iaitu yang pertamanya adalah tahu, kenali pendapatan kita dan apa itu perbelanjaan kita sebagai pempengaruh. Yang keduanya, pastikan kita simpan semua rekod-rekod perbelanjaan, sebab ini adalah pembuktian kita sebagai pempengaruh. Simpan rekod. So dalam tujuan penyimpanan rekod, kita penting. perlu 7 tahun simpan rekod. Okey. Yang ketiganya, apabila masuk bulan e-filing pada bulan 3 sampai bulan 6, so kena lapor pendapatan. Macam saya maklumkan tadi, lapor pendapatan tak semestinya kena cukai. So pempengaruh kena bijak untuk mengatur percukaian mereka agar ia lebih mendatangkan manfaat kepada negara dan juga kepada individu. Okey. Untuk influencer yang kat luar sana tengah tengok ni, habis je kita punya perbincangan ni, mungkin mereka akan terus pergi login LHDN, e-invoice, nak check apa antara perkara pertama yang mereka perlu lakukan dulu. Yang pertama, pastikan telah ada nombor cukai lah. Ada nombor cukai. Kita ada nombor cukai, kan, kita ada nombor cukai. And then kalau tak ada nombor cukai, mungkin kita boleh lapor pendapatan. Lapor pendapatan sebab macam saya katalah, jangan gentar, jangan risau, sebab melapor pendapatan ada nombor cukai tak semestinya kena cukai. Kan? So justice is tanggungjawab kita, dan saya rasa adanya nombor cukai bukan saja untuk diri kita, dia memudahkan juga urusan kita seharian. Kan, dari segi banyak benda sebenarnya. Untuk pempengaruh yang mungkin memerlukan lebih banyak info ataupun lebih banyak bimbingan ni daripada social media ataupun website ataupun daripada kebijakan kita ni, mungkin tak cukup. Betul. Adakah mereka perlu turun pejabat ke, ataupun bagaimana untuk kita bantu mereka? Okey. Untuk maklumat Nina dan juga semua, Lembaga Hasil sebenarnya dia dah tahun lepas kita ada engagement dibuat urus dengan beberapa pempengaruh di media sosial untuk kita sama-sama mempromosikan dari kempen kesedaran cukai di luar sana. So antara pempengaruh yang saya ingin kongsikan, yang saya berterima kasih kepada mereka kerana mereka adalah rakan-rakan strategik yang membantu Lembaga Hasil, dan mereka juga antara pembayar cukai yang sangat-sangat baik. Antaranya kita ada Dr. C, kita ada Dr. C, Nubahan, Nabil, Shenli, Haifa daripada Bernama Radio. Hati-hati semua kena cukai. Betul tak? Mereka ni adalah rakan strategik Lembaga Hasil. Tahun lepas mereka bersama-sama Lembaga Hasil memupuk kesedaran cukai di peringkat pembayar cukai di luar sana untuk menarik pempengaruh-pempengaruh baru, bahawa peranan pempengaruh bukan saja untuk membayar cukai, tapi dia untuk kesejahteraan kepada negara. So peranan-peranan ikon ini saya melihatkan sebagai pentadbir cukai. So saya rasa peranan mereka amat baiklah.
dan mungkin menjadikan idola kepada pengaruh di luar sana supaya jangan gentar, jangan takut. Mungkin tuan-puan daripada zero tentang pengaruh akan menjadi satu hero nanti. Betul, nanti Who knows? fasa awal ni lah dalam adaptasi mungkin susah sikit, kita nak faham, kita nak belajar Betul. macam mana nak isytiharkan teks kita, bayar balik cukai kita. Dan kerjaya sebagai pengaruh media ni bukan sebagai hobi atau minat. Betul. Dia dah jadi satu bentuk aktiviti untuk kita jana pendapatan utama, tapi kita harus melakukan dengan lebih bertanggungjawab dan lebih teratur, dan sebagai individu yang mempunyai pengaruh yang besar kepada masyarakat ni, mereka harus tahu mereka akan jadi teladan. Kalau mereka contoh, inspirasi, okey, sekarang kita tahu influencer ni best lah bercakap, pandai dia masak, tapi sekarang kita dengar, oh influencer ni bayar cukai, baguslah dia. Itu adalah salah satu contoh, dan kita harap perkongsian ini dapat memberi pencerahan dan membantu bagi pengaruh di luar sana untuk lebih bertanggungjawab, dan mereka dapat membantu dan menyumbang kepada produktiviti negara dengan lebih gemilang lagi. Sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Abdul Rauf Abdullah Sani, Eksekutif Hasil Kanan 1 Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, dan saya harap kita dapat berjumpa lagi dan berbincang lagi mengenai perkara ini. Dan sudah itu setiap perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astro.awani.com dan di semua platform digital Astro Awani.